Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ni kita nak proses satu Pro 2 arus. Saya nak tunjukkan cara untuk kita nak buka steering. Jadi macam ni lah, kita perlukan satu screwdriver flat yang panjang dan hujung dia flat. Okey. Dan sebelah kanan dan kiri ni kita akan ada satu bahagian lubang dia tu. Jadi kena tengok betul-betul ada lubang tu, kita jolok sahaja. Dia ada klip tu. Bila kita tekan je, dia akan tercabut sebelah kiri dan kanan. Tekan sebelah kanan dan tekan sebelah kiri. Lepas tu perhatikan belah bawah pun ada juga satu lubang yang sama. Okey, jadi kita tekan satu lagi dekat bahagian bawah ni. Jadi semua sekali ada 3 bahagian yang kita perlu tekan dengan screwdriver flat. Jadi bila kita dah tekan ketiga-tiga bahagian tu, nanti airbag tu akan tercabut. Okey, pastikan kita matikan enjin dulu. Okey. Kita betulkan kedudukan steering, matikan enjin dan kita angkat airbag tu secara perlahan-lahan. Dan kita pastikan dekat bahagian belakang tu dia akan ada 2 kabel. Satu kabel untuk horn dan juga satu kabel untuk airbag. Untuk kabel horn tu kita tekan saja dan tarik. Lepas tu untuk kabel airbag tu kita kena guna screwdriver flat yang kecil untuk cungkil dia punya plastik kuning tu. Lepas tu tarik sahaja menggunakan tangan. Okey, airbag tu dah selesai kita buka, letak ke tepi. Lepas tu kita gunakan soket saiz 19mm untuk buka satu nut di bahagian tengah. Jadi bila kita buka soket tu, kita nut tu kita letak ke tepi. Dan macam biasa kita akan tandakan menggunakan marker atau apa-apalah. Okey, supaya masa kita nak pasang balik, kita tak tersilap pasang. Kalau kita tersilap ataupun kita tak tanda, kita takut nanti masa kita pasang dia akan jadi sengit sahabat-sahabat. Okey, bila dah settle tu ada satu klip untuk power button kiri kanan tu. Lepas tu kita ketuk sikit dan terus steering ni tercabut. Jadi macam ni lah hasilnya sahabat-sahabat. Jom kita proses steering ni.